Insiden penjaja belon di Jalan Tunku Abdul Rahman telah membawa kepada 3 anggota di BKL yang terlibat direhatkan sementara. Keputusan ini memberi laluan untuk siasatan dalaman di BKL dan juga pihak PDRM. Namun isu yang lebih besar dan harus diteliti oleh umat Islam adalah ke mana hilangnya peri kemanusiaan di dalam jiwa seorang Muslim. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Sebenarnya kes kekasaran melampau ke atas Abang Belon merupakan hanya satu kes di mana umat Islam bertindak ganas sesama Muslim. Setiap kali alasan sama yang diberikan, iaitu wujud penyebab kepada kemarahan dan keganasan yang melampau ini. Di dalam Islam, orang yang tidak mampu mengawal kemarahan dianggap sebagai sangat lemah dan tidak mencerminkan sifat seorang khalifah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhum yang bermaksud, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Selain itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhum juga meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sampaikanlah pesan kepadaku." Baginda menjawab, "Jangan marah." Kemudian lelaki tersebut mengulangi perkataannya. Nabi SAW tetap berkata, "Jangan marah." Imam Al-Ghazali menyebutkan jika potensi amarah meningkat, seseorang akan mudah terjerumus dalam perselisihan dan lebih mudah menyerang orang lain. Namun jika potensi ini seimbang, lahirlah sifat sabar, berani dan bijaksana. Di samping itu, ketika syahwat meningkat akan melahirkan potensi kefasikan dan kejahatan. Jika ia seimbang, ia akan melahirkan sifat menjaga kehormatan, qanaah dan kebaikan yang lain. Kemarahan yang melampaui batas akan membawa seorang kepada perilaku yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka yang tidak berperi kemanusiaan ini adalah manusia yang kasar jiwanya dan tidak mendapat bimbingan agama serta hidup di persekitaran orang-orang yang kasar jiwanya. Pengaruh ini cenderung untuk mereka melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Sesungguhnya sejahat-jahat manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dijauhi orang lain kerana takut akan kejahatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal kepada manusia bagi tujuan memelihara kemanusiaannya. Dengan akalnya, manusia tidak akan secara membuta tuli mengikut hawa nafsu. Bahkan dengan akalnya, ia dapat mengendalikan nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang di luar batas peri kemanusiaan. Hanya agama yang mampu memberi ketenangan yang hakiki pada jiwa manusia serta memberi peraturan hidupnya yang universal sesuai dengan fitrah manusia. Agama sahaja yang mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang semakin material dan hilang sifat-sifat kemanusiaan. Agama cinta dan kasih sayang akan mengasihi manusia betapapun ia durhaka, kerana yang dibenci adalah perbuatannya, bukan pelakunya. Malah menurut kitab Bible, Al-Masih Isa dikatakan menyuruh supaya cintailah musuhmu. Al-Quran juga menyuruh untuk melakukan hal serupa dengan menguraikan maksud ihsan, iaitu berbuat baik kepada siapa pun, termasuk orang yang memusuhi atau bersikap buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fusilat ayat 34 yang bermaksud, "Dan tidaklah sama perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Maka tolaklah kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya." Itulah cara seorang Muslim sejati, menyulam kebijaksanaan dengan cinta dan sifat ihsan dalam menangani segala konfrontasi. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya memberi panduan yang bermaksud
Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Namun ketika peradaban manusia semakin memilih jalan materialistik, sombong serta tamak haloba, masih adakah telinga yang mahu mendengar pesan-pesan agung para nabi? Penyair sufi besar Jalaluddin Rumi pernah mengungkapkan, jika tiada cinta, dunia akan membeku. Akibat kebekuan hati manusia akan lenyap peri kemanusiaan. Cinta baginya adalah penaka lautan luas dan dalam, seluas dan sedalam daya jelajah nurani manusia itu sendiri. Cinta yang semestinya menjadi penghubung atau kunci utama bagi hubungan antara manusia, antara kebudayaan dan antara sistem hidup yang berbeza. Jelas sekali hari ini, akibat corak hubungan manusia yang terlepas dari panduan cinta dan pertimbangan yang rasional telah membawa manusia kepada kebinasaan dan kehancuran. Imam Al-Ghazali memiliki 3 formula khusus yang harus diseimbangkan agar seorang hamba dapat meraih kebahagiaan. 3 potensi tersebut adalah potensi amarah, syahwat dan ilmu. Jika ketiganya berjalan secara seimbang, hal ini dapat membawa seseorang kepada kebahagiaan yang sempurna. Ketika masing-masing potensi tidak berjalan secara harmoni, yang lahir hanyalah kesengsaraan. Jika potensi amarah lebih unggul, lahirlah kebodohan. Jika potensi syahwat yang lebih unggul, lahirlah seorang yang gelojoh. Akibat terhakisnya nilai-nilai kemanusiaan, kini telah lahir generasi yang sangat tebal sifat-sifat individualistik. Generasi muda yang bersikap peduli apa orang lain kata. Demikian juga hari ini dalam hubungan antara saudara kandung. Antara kerabat dan saudara dekat, tiada lagi rasa kasih yang mengikat anggota keluarga yang satu. Hal ini dicerminkan dalam budaya menziarahi saudara mara, baik di dalam bulan Syawal maupun di luarnya. Amalan tradisi ini semakin luntur di kalangan umat Islam zaman moden. Orang yang memutuskan tali silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran orang yang memutuskan silaturahim akan menularkan laknat itu kepada manusia di sekitarnya. Oleh itu, ketika Nabi berada di Arafah pada waktu Isyak di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba Nabi bersabda, "Aku tidak menghalalkan siapa pun yang pada petang hari ini dalam keadaan memutuskan tali silaturahim kecuali dia harus meninggalkan kami." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, "Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Kerana itu, damaikanlah antara kedua-dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat." Malangnya hari ini, ramai sekali manusia yang tidak mampu melihat bencana yang mungkin ditimbulkan oleh watak manusia yang rakus kerana ditutupi dengan kekayaan dan kemewahan yang dirangkulnya. Semua itu mencerminkan lunturnya nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi amalan dan pegangan seluruh umat Islam. Pelaku-pelaku keganasan, kekerasan melampau dan kezaliman seharusnya beringat bahawa doa orang-orang yang teraniaya tiada hijabnya. Maka waspadalah dengan doa mereka yang tidak memiliki apa pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah, cinta dan mengutamakan orang lain adalah syarat kebangkitan dan kemenangan umat Islam. Itulah strategi pertama dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempersaudarakan sahabat Ansar dan Muhajirin, dan seharusnya dijadikan contoh untuk menguatkan persaudaraan dan kesatuan kaum muslimin hari ini. Kes Abang Belon yang dipukul seharusnya dijadikan iktibar kepada masyarakat amnya dan khususnya kepada penguatkuasa undang-undang agar berhati-hati, berhemah dan jangan mengikut amarah. Kerana amarah itu adalah dari syaitan. Ingatlah bahawa syaitan itu sentiasa mengarahkan kepada kekerasan dan kejahatan.